Ni saya nak ulas ni bersegangan dengan Paratai ni. Korang tahu tak ni Paratai ni dah berapa tahun dia operasi? Tak ada sijil halal. Apa alasan dia? Bila kita tanya dia DM dia PM dia, alasan dia alasan yang sama dalam proses. Tahu tak? Paratai ni wujud sejak tahun 2011 lagi. Pada tahun 2011, sejak tahun 2011 dia orang tak apply sijil halal. Alasan yang sama dia bagi. Berapa ramai orang PM dia. Dalam proses 2011, sekarang dah tahun 2025. 14 tahun orang kita melantak dekat sana, tak ada sijil halal. Tahu tak tukang masak dia import daripada mana, kita tak tahu. Barang-barang dia tu halal ke tidak, kita tak tahu. Siapa yang sahkan, siapa yang endorse, siapa yang audit, siapa yang cek mengesahkan sos daripada Thailand tu halal atau tidak. 14 tahun tau, 14 tahun, bukan main-main tau. Tak apply halal. Dia sama je dengan Johnny Black Canyon ni, semua sama je ni, tak mau apply halal. Sedap je orang kita melantak, bawa mak bapak yang baru balik daripada haji, bagi anak-anak kecil makan, melantak kau dengan air dah apa benda tu. Sebaiklah 14 tahun ni kami tak pernah masuk. Kami chef-chef memang tak pernah masuk ada sesuatu yang tak ada sijil halal ni. Chef Muslim ni memang tahu. Cuba korang tengok, ada tak chef-chef Muslim dia update dekat Facebook dia, wah kami makan kat sini ada, tak ada sijil halal. Tak ada, dia orang tak berani, memang dia orang tahu punya, dia orang takkan masuk ke restoran yang tak ada sijil halal ni, sebab dia orang memang berkecimpung, bergelumang dengan benda Allah ni tahu. Datang korang, wah sedap update. Korang kalau nak makan tempat yang tak ada sijil halal ni, korang makan aja, makan puas-puas, makan melantak korang, bawa lah siapa nak beranak ke apa semua tu, bini korang ke apa semua, mak bapak berbalik haji, berbalik umrah, korang bawa. Tapi korang jangan upload video pergi promote, pergi ajak kawan-kawan, pergi ajak follower, ajak pengikut dekat TikTok, ajak pengikut dekat Facebook, ajak pengikut dekat thread, makan kat tempat yang tak ada sijil halal, yang dah operasi bertahun-tahun. Itu yang orang naik angin dengan korang ni. Nak makan je seorang, mencekik je korang seorang. Restoran Paratai, jenama ini dimiliki oleh syarikat Kung Fu Paradise Malaysia Sendirian Berhad. Syarikat ini ditubuhkan pada tanggal 13 September tahun 2011. Lokasi utama di Zenith Corporate Park di Petaling Jaya, Selangor. Syarikat ini mempunyai satu shareholder, iaitu syarikat Paradise F&B Malaysia Sendirian Berhad. Mereka mempunyai 4 orang direktor. Mereka terdiri daripada Tan Wei Yi dari Kuala Lumpur, Chua Tiong Yuen dari Singapura, Chua Jun Yong dari Singapura, dan Tan Kim Ju dari Johor Bahru. Semakan halal sudah dilakukan banyak kali sejak tahun 2020 lagi. Syarikat atas nama Paradise ini tiada rekod dalam senarai portal JAKIM pada tarikh ini. Sekali lagi, semakan halal dilakukan 7 Oktober tahun 2025. Masih juga tiada rekod. Selama 14 tahun di Malaysia, mereka berusaha mendapatkan sijil halal, tapi sampai sekarang tidak lulus. Syarikat ini tidak pernah ambil kisah kerana revenue tahunan mereka setahun mencecah 48 juta. Keuntungan bersih selepas cukai adalah sebanyak 9 juta. Manakala revenue tahunan syarikat Paradise F&B Malaysia Sendirian Berhad pula sebanyak 176 juta. Dan keuntungan bersih selepas teks sebanyak 23 juta. Syabas seluruh Muslim Malaysia membantu mereka membayar cukai dan zakat